وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها Pemangku Ketua Polis Daerah Besut Deputi Superintendent Mat Sani Mat Saleh berkata, hasil siasatan mendapati bayi berkenaan adalah hasil hubungan terlarang yang dilahirkan secara rahsia. Ini masalah ramai sekarang, masalah sosial. Terutamanya muda-mudi. Jadi kita nak sadar siapa? Jawabnya semua sadar. Semua orang akan ditanya. Cuma yang pertama sekali ditanya ibu bapa. Kerana anak bermula di rumah. Pada era globalisasi ini, gejala sosial semakin meningkat dalam kalangan mahasiswa IPT. Oleh itu, sebagai pihak berkuasa tempatan, kita perlulah menangani gejala sosial. Yang perlu kita ketahui yang pertama ialah dakwah. Dakwah dari segi bahasa bermaksud seruan atau menyampaikan. Manakala dari segi istilah ialah mengajak umat Islam ke arah kebenaran dan meninggalkan segala perkara yang mungkar. Kisah orang tak buat muka? Tak buat. Hang betul lah. Hang baca kita aku. Hang free tak? Free? Hang kita aku dari Al-Quran tentang dakwah. Oh, ni ada kat sini. Lah, tani kan? Ni aku baca kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah, sedaplah. Hang tahu maksud apa? Jangan tanya aku tak tahu. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, dan mereka yang bersifat sedemikian ialah orang-orang yang berjaya. Contoh orang yang boleh berdakwah ni kita kan? Betul? Oh, hebat lah. Dakwah boleh dilakukan secara dua situasi. Situasi yang pertama ialah dakwah secara tradisional. Dakwah secara tradisional berlaku seperti di masjid, di pondok, di madrasah, di sekolah dan lain-lain. Dakwah tradisional ni selalunya kebiasaannya berlaku secara turun-temurun. Kelebihan dakwah tradisional ni, kita dapat mengadakan silaturahim antara seorang guru dengan muridnya, dan kita juga dapat mendengar ilmu dengan lebih yakin kerana kita berhadapan dengan guru dan kita melakukan secara talaki dengan musyafarah. Oleh itu, kalau kita datang ke masjid, kita janganlah lari. Dah, tu buat apa? Kau tengok ceramah Ustaz Elmi. Oh, ni buat apa seorang-seorang? Best lu. Best, sangat best. Dia semacam menarik sangat. Okay. Kau nak tahu tak? Antara contoh dakwah moden ialah menggunakan media sosial. Jadi, pada zaman kini, platform yang paling terkenal ialah TikTok, dengan menggunakan TikTok. Statistik kami mengatakan 100% responden mengatakan TikTok merupakan cara yang paling efisien untuk menyebarkan dakwah. Jadi kita sebagai mahasiswa mestilah menggunakan media sosial dengan perkara yang baik. Sebenarnya dakwah bukan sahaja penting kepada ustaz dan juga da'i, tetapi penting juga kepada kita sebagai mahasiswa. Yang paling penting ialah dakwah terhadap diri sendiri. Ayo kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai ikon dakwah kita semua.